Video ni pasal masalah perempuan. Utamanya bila rumit. Terlalu rapat sampai period mereka pun sama hari. So betul ke period kita akan sama dengan orang yang kita rapat? Badai korang sorry aku terpaksa duduk macam ni. Hotel ni gelap weh. So lighting pun tarak dan korang pun tag aku. Nak tak nak aku terpaksa buat. Adakah kajian pasal ni sampai orang sebut pasal feromon? Korang tahu kan feromon tu apa? Kita panggil andros. Perempuan pun ada feromon. Nama dia estatetrinol. Feromon ni macam dia tarik sexuality lah. Macam gairah. Dekat mana ada? Dekat air liuk ada, dekat air kencing ada. Dekat mana lagi? Celah pelipat, kawasan kemaluan. Yes! Tapi ada satu kajian. Dia bukan clinical, dia bukan meta-analysis, bukan systematic review. Cuma kajian biasa saja. Kajian ni lama, tahun 1971. Libatkan pelajar perempuan, asrama. Korang tengok, pasal apa rumit ni kadang-kadang dia punya pirik sama. Apa faktor dia? Apa? Placebo ke? Gaji, keluarlah satu teori. McClintock effect. Ataupun, nama lain dia adalah period ataupun menstrual synchrony. Kajian mendapati bahawa yang ni adalah lebih kepada coincident, secara tiba-tiba. Kebetulan. Yalah, period setiap orang perempuan lain-lain. Ada cycle dia 28 hari, ada seorang tu 31 hari untuk satu cycle. Perempuan cuma sama fasa pada luteal phase sahaja. Luteal phase ni adalah 14 hari ataupun 2 minggu. Semua perempuan sama je. Tapi hampa mesti berbeza dalam fasa follicular phase. Follicular phase adalah fasa di mana telur korang makin matang dan pecah untuk subur. Nampak tak ni? Untuk kesuburan. Yang ni ketika korang subuh. Yang ni ketika telur korang makin matang. Tapi perempuan fasa ni semua sama. 14 hari. Konsisten. Semua. Melainkan korang menopause tak sama lah. Tapi kalau korang track down korang punya period guna digital calculator ataupun apps untuk menses, korang takkan nampak sama. Kalau sama pun disebabkan kebetulan sahaja. Sebab apa? Sebab cycle orang lain-lain. 28 hari, 31 hari, 30 hari, 27 hari. Faham tak aku cakap? Period ni dipengaruhi oleh banyak. Bukan feromon pun. Estrogen, progesterone. Lepas tu luteinizing hormone. Lepas tu follicular stimulating hormone. 4 hormon ini sahaja yang mempengaruhi korang. Dia tak ada kaitan dengan feromon ke apa. Yang tu semua mitos ataupun kita panggil mistik lah. Faham?